Apa salahnya minum alkohol semasa program luar office macam ni kan? Sebenarnya, pihak bank mempunyai polisi-polisi yang spesifik berkenaan hal ini. Untuk Human Resources Policy Bank tersebut, perbuatan ini dikategorikan sebagai major misconduct. Nama saya Alisha, seorang peguam buruh di Louis Liao Chambers and Employment Law Firm in KL. Kita selalu ada dengar-dengar yang pekerja pangkat besar atau senior management ni kononnya ada kelonggaran atau leniency berbanding staf biasa. Kalau langgar polisi syarikat pun mungkin setakat kena tegur je. Takkanlah majikan nak terus buang kerja orang kuat syarikat kan? Tapi dari sudut employment law, adakah jawatan tinggi ni betul-betul boleh lindungi pekerja daripada tindakan disiplin yang tegas? So, untuk jawab persoalan ni, jom kita tengok satu keputusan Mahkamah Perusahaan yang baru-baru diputuskan, iaitu di dalam kes Yap Tee Kwong dan RRG Banking and Investment Corporation Malaysia Berhad. Pihak yang menuntut dalam kes ni, Yap Tee Kwong pegang jawatan yang tinggi iaitu Director of Retail Banking dekat RRG Bank. Cerita dia macam ni. Sekitar tahun 2021, bank ada host satu staycation untuk staff. Event ini dipanggil Retail Banking Reward Stay dekat Majestic Hotel. Dan kos program ini fully sponsored oleh vendor corporate bank iaitu Syarikat Takaful Malaysia Berhad, STMB. Tapi, masa event tu berlangsung, syarikat dapati bahawa Yap Tee Kwong telah melanggar beberapa polisi syarikat. Antaranya, dia didapati minum alkohol masa program tu berlangsung dan siap pergi langgan servis spa. Tapi, masa dia charge bill, dia letak nama bank pula. Bukan tu saja, dia bawa isteri dengan anaknya sekali untuk join staycation tu, di mana perbelanjaan family tu pun turut ditanggung sama oleh vendor corporate bank. Ada satu lagi isu yang dibangkitkan, iaitu berkenaan dengan peranan beliau sebagai seorang direktor. Pihak syarikat menyatakan bahawa beliau gagal melaksanakan tanggungjawab beliau sebagai seorang pengurus apabila beliau sekadar membiarkan 6 orang staf di bawahnya, iaitu subordinate dia, minum alkohol di hadapannya tanpa sebarang teguran. Sekarang, anda mungkin tertanya-tanya, apa salahnya minum alkohol semasa program luar office macam ni kan? Sebenarnya, pihak bank mempunyai polisi-polisi yang spesifik berkenaan hal ini. Untuk Human Resources Policy Bank tersebut, perbuatan ini dikategorikan sebagai major misconduct. I quote in verbatim, consumption of liquor and other substances prohibited by Islam during working hours in the vicinity of the bank's premises and any activities related to the bank. Selain itu, Syariah Compliance Policy mereka turut menggariskan larangan ini, di mana polisi mengatakan the bank and its staff are not allowed to violate the Syariah principles in any activities bearing the name of the bank, such as in the ceremonies, festivals, events, functions, business meetings, entertaining customers, etc. Tambahan pula, di bawah Syariah Governance Policy Bank ini, pihak pengurusan atasan iaitu senior management mempunyai tanggungjawab yang khusus bagi memelihara reputasi mereka sebagai institusi perbankan Islamik, di mana Clause 10 menggariskan senior management to ensure that the bank's operations, business, affairs and activities comply at all times with Syariah. Memandangkan majikan adalah sebuah bank Islamik dan vendor penaja STMB juga adalah kedua-duanya Syariah compliant entities, syarikat melihat perbuatan ini adalah satu pelanggaran langsung terhadap Syariah Governance Policy dan Human Resources Policy mereka. Selepas melalui proses show cause dan siasatan dalaman, Yap Tee Kwong akhirnya diberhentikan kerja. Di Mahkamah Perusahaan, Yap Tee Kwong mencabar penamatan kerja tersebut dan mengemukakan penjelasan bahawa program ini hanyalah majlis yang informal dan kebetulan diadakan pada hujung minggu, iaitu personal time lah. Jadi, ia tidak patut dikira sebagai event bank atau acara rasmi syarikat. Mengenai bil spa pula, dia menjelaskan bahawa beliau sememangnya berniat untuk membayar kos tersebut menggunakan perbelanjaan sendiri. Tapi, dia dakwa bahawa subordinate-nya yang tersilap masukkan charge ke dalam bil bank. Namun, selepas menilai keseluruhan keterangan dan bukti dokumentari, Mahkamah Perusahaan mendapati bahawa pemecatan yang dilakukan oleh syarikat adalah wajar. Pertama sekali, mahkamah meneliti kontrak antara Majestic Hotel dan bank dan invoice hotel. So, mahkamah mendapati bahawa program tersebut diiktiraf sebagai sebuah acara syarikat kerana invoice yang dikeluarkan adalah di atas nama bank.
dan ditaja secara rasmi oleh vendor corporate mereka. Oleh itu, alasan bahawa ia adalah waktu peribadi kerana diadakan pada hujung minggu tak dapat diterima oleh mahkamah. Berkenaan dengan isu bil spa dan tanggungjawab pengurusan pula, mahkamah menilai penjelasan Yap Tee Kong dalam meletakkan kesalahan pada subordinatnya. Dalam penghakimannya, Yang Arif Tuan Ahmad Razik bin Muhammad Siddiq mengatakan, as a high-ranking executive, a mere deflection of blame to his subordinate is entirely untenable. The claimant's attempt to shift blame and evade responsibility is a failure of executive accountability. Mahkamah merumuskan, sebagai seorang eksekutif kanan syarikat, beliau memegang jawatan amanah iaitu position of trust. Kegagalan mengambil tanggungjawab atas perbelanjaan tersebut beserta tak mengambil apa-apa tindakan dalam memastikan pematuhan polisi syarikat di kalangan staf bawahannya telah menjejaskan kepercayaan antara pekerja dan majikan. Akhirnya, mahkamah perusahaan memutuskan bahawa pemecatan tersebut dibuat with just cause or excuse dan menolak tuntutan pekerja berkenaan. Jadi, apa key takeaways yang kita boleh pelajari dari kes ni? Pertama, tahap accountability bagi jawatan senior management. Mahkamah secara konsisten menekankan bahawa pekerja pengurusan atasan memikul tanggungjawab fiduciary dan tahap accountability yang jauh lebih tinggi. Mereka bukan sahaja tertakluk kepada polisi syarikat, malah mereka diharapkan untuk menguatkuasakan polisi tersebut. Kegagalan berbuat demikian boleh menjejaskan elemen trust and confidence dan memberi justifikasi kepada pemecatan. Kedua, definisi program syarikat berbanding masa peribadi. Pekerja perlu lebih berhati-hati dalam membezakan aktiviti rasmi dan peribadi. Walaupun program dijalankan di luar waktu kerja ataupun pada hujung minggu, selagi aktiviti tersebut dibiayai, ditaja atau membawa kapasiti nama syarikat, polisi dan kod tata tertib pekerjaan masih terpakai sepenuhnya. Ketiga, tanggungjawab penyeliaan atau supervisory duties. Jika anda memegang jawatan ketua atau pengurus, sikap berdiam diri atau tak menegur staf di bawah seliaan anda yang terang-terangan melanggar polisi syarikat boleh ditafsirkan sebagai satu bentuk kecuaian atau negligence dalam menjalankan tugas. Kalau ada soalan, boleh tinggalkan komen anda di bawah atau WhatsApp kami. Jangan lupa follow Louis Liao Chambers di Instagram ataupun YouTube untuk ketahui lebih banyak ulasan kes employment law. Bye!